Betul. La 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 la. Beratnya kau. Penat aku. Nanti balik, kau tarik aku pula. Boleh je. Jom makan aiskrim. Jom. Wah, kedai ni dah pasang radio. Pilih yang mana? Satu saja. Yelah. Mimi, Fizi, beli aiskrim ke? Meme belanja. Iya, belanja kita orang juga. Bolehlah. Tak cukup, Ma. Dia sudah habis. Kesian. DJ Oz kembali dengan kisah seram. Korang, DJ Oz dah mula. Siapa itu DJ Oz? Dia DJ yang selalu cerita kisah seram. Oh, ya kak? Awan mendung, suasana gelap dan sunyi sepi. Hanya terdengar bunyi burung hantu. Si dia mendongak ke atas pokok besar yang dihinggapi burung hantu itu. Tiba-tiba angin bertiup kencang. Asap hitam mula menebal, membentuk bayangan seseorang. Dalam ketakutan, bahunya disapa dari belakang. Si dia toleh terus terkedu, melihat bukan orang, tapi lembaga hitam. Semangat Abang Is ni. Buat orang terkejut je. Abang lagi terkejut dengan korang menjerit. Hei, ini semua pasal DJ Oz dengan cerita seramnya. Ya, ceritanya seram. Kalau kita dengar seorang-seorang, nak tidur pun takut. Ya loh, dia sangat pandai cerita. Saya dengar saja jadi takut. Apa nak takut? Semua tu cerita dia je. Bukan cerita benar pun. Tapi DJ Oz kata semua ni cerita benar. Macam cerita harimau jadian. Memang betul-betul ada. Mana kau tahu? Aku tahulah. Sebab hari itu di belakang rumah aku bising-bising. Macam biasa, aku pun kena sibuk-sibuk. Aku pun beritahu orang kampung semua. Puas mereka mencari, tapi hanya ada tapak kaki harimau. Katanya harimau jadian. Kenapa kata harimau jadian? Yalah, sebab orang kampung tak jumpa harimau tu. Ia hilang macam tu je. Ish. Jangan percaya sangat. Itu harimau belang sesat masuk kampung. Abang dengan orang kampung dah tangkap dan hantar ke tempat selamat. Wah! Tapi ya, saya ada dengar cerita kepala terbang. Dan semalam saya betul-betul ada nampak. Ya, betul. Ya Allah, betul punya. Dia terbang sana, sini, sana, sini. Macam layang-layang. Saya nampak layang-layang terbang macam kepala. Layang-layang ke kepala yang terbang? Layang-layang bentuk kepala. Mimi. Pandai Meme bergurau. Jangan marah. Ni Mimi takut je. Kita orang pernah nampak tuyul. Tuyul tu korang lah. Sama-sama botak. Berhati-hati bila asap hitam berkumpul. Ia menandakan lembaga hitam akan muncul. Jangan bertentang mata. Nanti matanya yang bersinar akan buat kamu jadi batu.
Dah tu, kamu semua pergi balik cepat. Hari dah nak hujan. Tengok tu, nampak? Kat luar dah gelap. Tata. Jaga-jaga. Lembaga hitam boleh muncul di mana-mana. Cepat, Ipin. Kau dengar tu? Dengar. Bunyi tu dari atas pokok. Habislah kita. Ish, buka! Siapa yang tutup pintu ni? Itu suara akak. Siapa suruh tutup pintu? Dah berlari macam pelesik. Akak panggil pun tak dengar. Akak nampak ya? Laju kan kita orang lari? Kita orang lari sebab lembaga hitam kejar. Takut, Kak. Mana ada lembaga hitam? Jangan nak buat cerita. Sekarang pergi mandi sebelum akak jadi lembaga hitam dan ngap korang. Cepatlah. Nanti habis cerita DJ Oz. Dah cepat ni. Tapi dengarkan sambungannya esok. Alah, dah habis. Ini bau asap. Alah. Apa tu, Pin? Lembaga hitam! Agak itu. Yelah, siapa lagi? Ingatkan lembaga hitam yang menakutkan. Sibuk dengan lembaga hitam. Bukannya nak tolong akak. Ros, apa dah jadi ni, ha? Rumah penuh dengan asap. Tengok diri kau hitam. Muka berceloring-celoring. Rasanya sebab... Sedap juga suaraku. Bila Ros datang balik, nampak asap tebal. Dan tengok, langsir dah terbakar. Ish, Ros. Lalainya kau. Kalau terbakar rumah, macam mana? Yang kau orang berdua pula langsung tak perasan apa-apa. Kita orang duduk dalam bilik dengar radio. Pandai je jawab. Lain kali, semua kena berjaga-jaga kalau buat sesuatu. Jangan leka. Faham? Faham, Opa. Maaf, Opa. Lain kali Ros akan lebih berhati-hati.
Kita orang pun. Kita orang janji tak buat lagi. Betul-betul. Yelah. Dah, mari bersihkan apa yang patut. Kenapa ni? Tak ada api ke? Lah, tak ada lampu pula. Aduh. Kenapa, Ros? Aduh. Terlanggar meja. Aduh. Memang tak ada lampu. Cuba tengok rumah tu ada lampu ke? Rumah tu ada lampu lah. Lampu jalan pun ada. Akak kau lupa nak tutup lah tu. Dah, pergi tutup. Makin cepat. Bisinglah korang ni. Tepi. Budak-budak ni. Apaan pula pinggan mangkuk ni berterabur? Nasib baik pinggan ni tak pecah. Lembaga hitam! Opa, bangun cepat! Cepat, Opa! Betul-betul? Ini mesti pencuri yang sedang diburu penduduk kampung. Cepat, jalan. Atuk dah baiki wayar elektrik yang pencuri terpotong. Sekarang rumah dah ada lampu. Terima kasih, Atuk. Sama-sama. Atuk, betul ke itu pencuri yang dikehendaki polis? Ya, polis dapat banyak aduan dari tuan rumah yang dipecah masuk. Banyak barangan dicurinya. Eloklah pencuri dah ditangkap dan kita semua selamat. Betul-betul. Kalau pencuri datang lagi, kita orang dah tak takut. Opa boleh ketuk dia dengan kuali. Ish, dah tu. Dah, semua pergi tidur. Ngantuknya. Cumi Pin. Bunyi apa tu? Bunyi itu datang dari bilik akak. Ingatkan apa tadi? Kucing. Comelnya. Alah, dari mana kau datang? Nak pergi mana tu? Lah, dia masuk dari tingkap. Ros lupa nak tutup. Ros, jangan lalai dah. Pintu tingkap tutup. Korang berdua ni. Apa lembaga hitam? Itu cerita hayalan diorang dengar kat radio.
Apa? Upin, Ipin, tak ada lembaga hitam dalam dunia ni. Yang ada hanya manusia yang berhati hitam. Macam pencuri tadi. Dah, jangan takut lembaga hitam lagi. Tadi bukan takut. Tapi terkejut. Yelah tu.